Di balik tenangnya Sungai Brunei, tersimpan sebuah kisah cinta yang mengubah peta politik Borneo. Legenda ini jarang disebut dalam buku sejarah sekolah. Namun, namanya hidup dalam naskah lama syair Awang Semaun dan catatan istana. Ia tentang seorang puteri bongsu, anak kesayangan Sultan Brunei, yang cintanya menjeberangi batas tahta dan darjat. Namun, dari percintaan itulah lahir satu rangkaian peristiwa yang menggugat kuasa Brunei, menghidupkan Kesultanan Sulu dan akhirnya memecahkan Borneo Timur menjadi wilayah-wilayah berbeza yang kita kenal hari ini. Abad ke-16 hingga ke-17 Masihi menandakan kemuncak kuasa Brunei. Menurut silsilah Raja-Raja Brunei dan catatan Antonio Pigafetta, pengembara Itali yang mengikut ekspedisi Magellan, Brunei pada masa itu menguasai sebahagian besar pantai barat Borneo hingga ke Manila di utara dan Kalimantan di selatan. Sultan Hassan Bolkiah, sering digelar Nakhoda Ragam, memperluas empayar melalui perkahwinan diraja dan perdagangan rempah. Istana Brunei bukan sekadar tempat bersemayam raja, tetapi pusat diplomasi yang memegang keseimbangan kuasa di Laut Sulu. Dalam suasana makmur itu lahirlah puteri bongsu, seorang puteri muda yang terkenal dengan kecantikan dan kelembutannya, mutiara terakhir di bawah pemerintahan Sultan Brunei yang agung. Sumber utama kisahnya datang daripada syair Awang Semaun, sebuah epos lisan yang mencatat asal-usul bangsa Brunei. Walaupun nama sebenar puteri bongsu tidak disebut, para sejarawan seperti Dr. Rozan Yunus dan Profesor Siti Norasikin Haji Zainal Abidin mentaksirkan bahawa beliau hidup sekitar penghujung abad ke-17. Dalam beberapa versi, beliau digambarkan sebagai anak Sultan Muhyiddin. Dalam versi lain, cucu kepada Sultan Bolkiah. Apa yang pasti, beliau melambangkan zaman peralihan Brunei daripada empayar laut kepada negara yang berdepan ancaman dalaman dan pengaruh asing. Dari catatan lisan orang kampung air, disebut bahawa puteri bongsu jatuh hati kepada seorang pemuda berketurunan bangsawan Sulu. Ada yang menyebut namanya Datu Tamaruling. Ada pula mengatakan seorang pahlawan pengiring rombongan dagang dari Jolo. Cinta itu menentang adat istana. Perkahwinan diraja sepatutnya untuk memperkukuh persekutuan politik, bukan kerana cinta. Namun, seperti kisah Romeo dan Juliet versi Borneo, mereka tetap bersatu secara rahsia. Apabila hubungan itu terbongkar, istana Brunei dilanda krisis. Sebahagian pembesar mahu hukuman berat dijatuhkan, manakala yang lain, termasuk bendahara, menasihatkan agar diplomasi digunakan demi mengelak peperangan dengan Sulu. Daripada krisis itu, lahirlah perjanjian yang luar biasa. Puteri bongsu dikahwinkan secara rasmi dengan keturunan diraja Sulu bagi menamatkan pertikaian, dengan mas kahwin berupa wilayah-wilayah tertentu di pantai timur Borneo. Catatan British North Borneo Chartered Company abad ke-19 menyebut bahawa inilah asal-usul bagaimana Sabah atau Borneo Utara suatu masa dahulu menjadi wilayah yang dipertikai antara Brunei dan Sulu. Perkahwinan itu menandakan titik tolak dari kasih seorang puteri, lahir garis sempadan baharu yang kekal hingga hari ini. Sultan Brunei kehilangan pengaruh di bahagian timur. Kesultanan Sulu pula meningkat menjadi kuasa maritim yang disegani. Catatan Spanyol dari Archivo General de Indias menggambarkan Sulu sebagai negeri kaya hasil laut dan perdagangan mutiara. Sebahagiannya diwarisi daripada wilayah Brunei. Kesultanan baru itu kemudiannya menjadi rakan dagang British dan Spanyol hingga menimbulkan pertikaian antara bangsa yang berpanjangan. Apa yang bermula sebagai kisah cinta peribadi berubah menjadi asas geopolitik rantau.
Ahli sejarah seperti Nicholas Tarling dan James Francis Warren menilai kisah ini sebagai lebih daripada legenda. Mereka melihatnya sebagai simbol kepada transformasi kuasa di Borneo, daripada pemerintahan berpusat kepada sistem wilayah naungan. Kajian arkib oleh Dr. Osman Yusof di Universiti Brunei Darussalam turut menemui surat menyurat abad ke-18 antara pembesar Brunei dan Sulu yang menunjukkan wujudnya pertalian darah diraja. Ini membuktikan, walaupun kisah puteri bongsu dibaluti romantisme, akarnya berpijak pada realiti diplomatik. Sejarah sering ditulis oleh pemenang dan kisah perempuan dalam istana jarang dikisahkan. Namun dari puteri bongsu, kita belajar bahawa cinta boleh jadi kuasa yang sama hebat dengan pedang. Cintanya bukan sekadar emosi, tetapi satu bentuk perlawanan lembut terhadap struktur kuasa yang keras. Dan hasilnya, Borneo berubah selamanya. Wilayah baru lahir, dinasti baru muncul, dan identiti serantau berkembang dari kesatuan darah itu. Hari ini, jika anda menjejak ke Kampung Ayer atau ke Pantai Jolo di Sulu, masih terdengar kisah tentang puteri yang meninggalkan istana demi cinta. Di sebalik legenda itu tersembunyi realiti sejarah bahawa Borneo pernah menjadi pentas besar diplomasi, cinta dan pengorbanan. Seperti yang disebut dalam syair Awang Semaun, jika bukan kasih tiadalah negeri, jika bukan janji tiadalah damai. Puteri bongsu mungkin hilang dalam catatan rasmi, tetapi jejak cintanya kekal dalam sempadan dan sejarah bumi Borneo.